Anda dengar tak berita baru-baru ini? Gempar satu Malaysia. Kerajaan Pahang tebang 200 pokok musang king dekat Raub. Dan kenapa pula tu? Siapa yang salah? Yang tu biarlah pihak berkuasa selesaikan dengan adil dan bijak. Tapi hari ni saya bukan nak kupas pasal isu tu. Saya nak share dengan anda 10 manfaat makan buah durian. Ya, walaupun orang kata durian ni raja segala buah, tapi ramai tak tahu buah ni sebenarnya penuh dengan khasiat. Antaranya ia kaya dengan vitamin C, bantu boost imun badan kita. Ada serotonin semula jadi, bantu kurangkan stres. Ia tinggi serat, melancarkan pencernaan. Sumber tenaga cepat, penuh karbohidrat. Ada zat besi dan kalium, bagus untuk darah dan jantung. Baik untuk kesihatan tulang sebab ada magnesium. Boleh bantu kurangkan insomnia. Kaya dengan antioksidan, lawan radikal bebas. Bantu kawal gula dalam darah. Kalau makan tu berpada-pada. Dan paling best, buat mood kita happy je. So, walaupun pokok musang king dah banyak ditebang, jangan risau. Ilmu dan manfaatnya masih boleh kita kongsi. Yang penting, makan dengan sederhana, okey?